Flop, bayang saya datang bermain. Oh, Tengok. Oh, dah hilang. hilang? Mana? Saya akan cari. Okey. Aha! Itu dia, Flop. Aha. Oh, dia hilang lagi. Apa kata kita berdua pergi cari? Ha. Nah, dapat. Jangan biarkannya lari, Bing. Tengok, Flop. Itu bayang saya. Itu bayang kamu. Ia ikut gerakan saya. Iya. Bayang-bayang memang pandai meniru. Hello, bayang yang kecil. Uup. Dia dah tak kecil lagi. Oh, sekarang bayang saya pun besar. Nah, Bup, saya punya mengecil. Saya pun mengecil. Uup. Dah. Dah. Doh. Do. Di. Mari main permainan baru. Baik. Apa kata kejar bayangan? Yeay! Awak jadi raksasa? Yeah. Awak perlu kejar saya dan tangkap bayang saya. Saya kejar bayang kamu. Awak tak dapat tangkap saya, raksasa Saya bayang. datang ni. Dun 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 dun. Larikan diri. Dun 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 dun. Cepatlah, raksasa bayang. Dun 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 dun. Mana bayang saya? Awak punya pun dah hilang. Matahari tak nampak kita. Mari ke sana. Itu dia. Raksasa bayang. Dan 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 dan. Dapat pun. Sekarang saya raksasa bayang. Raksasa bayang nak tangkap saya. Saya nak tangkap awak. Dan 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 dan. Flop, bayang awak dah hilang. Ha, betul lah. Oh, lihat. Bing. Oh, awan tu sangat-sangat besar. Oh, ia menghalang matahari dari terkena kita. Pergilah awan, saya akan tiup awak. Marilah, Flop. Okey. Saya rasa tak berkesan, Bing. Tapi giliran saya untuk jadi raksasa bayang. Saya rasa hari akan hujan, Bing. Mari, Bing. Mari kita masuk. Tak nak. Saya nak main raksasa bayang. Cepat, masuk. Tak, saya tak nak. Ayo, kamu semakin basah. Blub, 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 blub. Tidak. Fuh, lihatlah itu. Flop, bayang saya masih di luar sana. Dan ia sudah jadi basah dan juga sejuk. Bayang kamu sentiasa dekat dengan kamu. Ia tak mungkin di luar jika kamu di dalam. Mana? Jadi, kalau kita nak mencarinya, kamu perlu disinari cahaya. Oh. Lampu sulur saya. Ya, ia keluarkan cahaya besar. Tengok, Flop. Bayang awak. Di belakang awak. Oh, jumpa lagi, wahai bayang. Mana bayang saya, Flop? Mari, kita lihat. Biar saya cari. Okey. Bayang. 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 Mana awak? Bayang. Bing. Tak jumpalah, Flop. Sini.
Di belakang kamu. Oh, bayang saya ada di sini. Betul. Bila kamu disinari cahaya, barulah kamu boleh nampak bayang. Hey! Woo! Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Saya rasa sebayang. Baguslah, Bing Bunny. Hai, saya dan Flo mai kejar bayangan. Sangat menyeronokkan. Bila giliran saya untuk jadi, awan besar datang dan hujan turun. Jadi saya perlu tinggalkan bayang saya di luar. Dan saya tak suka. Tapi Flo ada lampu suluh. Bila saya disinari cahaya, saya dapat tengok bayang saya semula. Bayang awak akan ikut awak. Tak kira di mana saja. Tapi jika awak tak disinari cahaya, jadi bayang awak tak boleh keluar bermain. Bayang adalah gaya Bing. Dan sekarang, giliran saya. Saya mengintip dengan mata kecil saya sesuatu berwarna merah. Adakah ia daun? Ya, daun berwarna merah. Tekaan yang bagus, Sula. Giliran saya. Saya mengintip dengan mata kecil saya sesuatu berwarna kuning. Oh, kasut awak. Bukanlah, Bing. Ini keemasan. Oh, pokok. Pokok dengan daun kuning. Ya. Oh, Sula. Oh, saya dapat satu. Kenapa daun-daun ada banyak warna, Flop? Sebab sekarang musim luruh. Pokok-pokok bersedia untuk musim sejuk. Tengok, daun berubah warna dan gugur dari pokok. Saya dapat daun musim luruh juga. Ayo kita cari daun lagi. Ya. Saya akan cari lagi. Ya, saya juga. Saya mengintip dengan mata kecil saya. Oh, itu benda musim luruh ke, Flop? Ya, Bing. Betul. Sesuatu yang bulat. Sebiji buah ok. Ya, Ya, buah ok. tekaan yang bagus, Tengok, Sula. ada satu lagi. Buah ok jatuh dari pokok ok. Oh. Ia sedang bersedia untuk musim sejuk. Ya, Sula. Tengok. 1, 2, 3. Saya nak cari banyak. Saya nak pergi cari di bahagian sana. Okey. Topi yang awak pakai nampak lucu, Encik Buah Ok. Ada di situ. Oh. Saya jumpa satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah ok. Saya nak cari di sana. Oh, awak sudah jumpa, Bing? Saya dah tak jumpa lagi. Tengok, di sana. Ada satu lagi pokok besar. Ya, ayah pergi tengok. Ayo, Flop. Jom pergi. Tengok jika ada pokok ok. Flop. Saya datang, Bing. Jumpa satu. Ini adalah pokok ok, Flop. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6, Bing. Ya, saya jumpa satu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Ya, saya nak cari yang ke-7. Mari, Bing. Oh. Satu lagi. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6 sekali lagi. Buah ok mengarut. Ini tidak betul.
betul. Nampaknya beberapa buah oak kita dah hilang. Tapi ia hilang ke mana, Flop? Apa kata kita tengok apa yang jadi? Mari sembunyi di belakang semak sana. Okey. Kita perlu senyap seperti seekor tikus. Sekarang, apa yang kamu nampak? Saya tak nampak apa-apa, Flop. Tidak. Belum lagi. Cuba tunggu sebentar. Kita tengok apa jadi. Saya mengintip dengan mata kecil saya. Seekor tupai. Ya, seekor tupai. Ia makan buah oak kita. Tupai yang kecil. Tengok. Dia makan satu lagi. Saya tak rasa ia sedang makan yang itu, Sula. Oh, Ia bawa lari buah oak tu. kenapa? Ayo kita intip lagi. Salah. Ia sedang sembunyikan buah oak kita. Saya rasa ia pergi ambil lagi. Sangat-sangat banyak buah oak. Kenapa tupai itu perlukan banyak buah oak, Flop? Mungkin ia simpan untuk kemudian, Ping. Oh, untuk musim sejuk. Ya. Encik Tupai sedang bersedia untuk musim sejuk. Betul. Saya rasa kita patut tinggalkan buah oak kita di taman ni. Ya, supaya Encik Tupai dapat makan. Bagus untuk kamu, Ping Pani. Dan bagus untuk kamu juga, Sula. Oh. Hai, kami cari buah oak di taman. Kami jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah oak. Kemudian, saya kira 6 sekali lagi. Dan sekali lagi. Dan itu tak betul. Jadi, saya berkata, saya mengintip dengan mata kecil saya seekor tupai. Tupai tak mengira buah oak. Ia memakannya. Sula dan saya bantu Encik Tupai cari buah oak untuk musim sejuk. Buah oak adalah gaya Bing. Dan juga gaya Encik Tupai. Ah, oh, kopi yang sungguh sedap. Tak mengapa, Bing. Sedikit cemerkap. Biar Soggy Froggy minumkannya. Soggy Froggy! Tengok betapa hausnya Soggy Froggy. Betul. Sekarang sambung dengan kopi yang sedap tadi. Oh, Tumpah lagi, Flop. tak mengapa, Bing. Cuma cemerkap sekali lagi. Soggy Froggy memang suka minum. Soggy Froggy sentiasa dahaga. Oh, Flop, Crispus tertumpah. betul. Mungkin kereta kamu lebih elok berada di lantai, Ping. Ya. Dan ia tak kata langgar Crispus. Kamu rasa Soggy Froggy boleh minum Crispus, tak? Merepek, Flop. Soggy Froggy makan Crispus. Tengok. Saya tak rasa Soggy Froggy boleh makan Crispus. Rasanya siapa boleh? Saya boleh makannya? Kamu tak makan makanan di lantai. Tapi saya tahu siapa yang makan makanan di lantai. Oh, saya tahu. Vuvu! Ya. Mari keluarkan Vuvu. Vuvu, bangun. Vuvu. Ada hidangan besar untuk kamu. Enak, enak, enak. Merata di lantai. Hello, Vuvu. Hello. Awak nak Crispus tak? Saya nak.
Dia cakap nak. Macam itu bagus. Oh, boleh saya buat, Flop? Okey, Bing. Sedia untuk hidupkan Vuvu? Ya, okey. Mula. Dengar bunyi makanan masuk perutnya. Ya, pasti lapar. Nyam, nyam, nyam. Nyam. Ada yang tertinggal, Bing? Oh, sini. Di sana pun ada, Bing. Oh, ada lagi. Sudah? Sedikit lagi. Okey. Oh, Oh. tak. Oh, Flop, tunggu sebentar. hentikannya. Tunggu ya. Kenapa, Bing? Vuvu makan kereta saya. Vuvu makan kereta kamu? Oh. Vuvu, mana kereta saya? Saya nak kereta saya balik. Jadi, kita cuba dapatkannya semula. Macam mana? Saya boleh bukakannya dan lihat jika saya jumpa kereta kamu dalam perutnya. Menyakitkan Oh, tak? tak mengapa. Tak menyakitkan Vuvu. Ia ada penutup. Penutup tu apa? Pintu kecil ini yang membuka perut Vuvu. Tak apa, kamu berdiri di situ. Akan jadi sedikit kotor. Oh. Ini dia. Baiklah. Aha, kamu masuk dalam sana. Lihat. Itu bukan kereta saya. Itu pun kamu. Kereta saya. Vroom. Vroom. Kenapa Vuvu makan kereta saya, Flop? Mesti Vuvu makan dengan tak sengaja. Cuma cemerkap. Vuvu, jangan makan kereta. Nanti sakit perut. Mungkin sekarang Vuvu perlu tidur. Selepas makan semua Crispos dan kereta kamu. Oh, okey. Selamat tinggal, Vuvu. Selamat tinggal. Saya dah mengantuk sekarang. Jangan makan kereta. Okey. Betul. Oh. Zizi. Oh. Sekarang. Oh. Tak mengapa, Flop. Awak cuma cemerkap. Ya, cuma satu lagi cemerkap. Vuvu akan makannya. Sudah tentu. Sekarang jangan nakal dan makan kereta saya, Vuvu. Okey. Betul. Kamu nak tekan butang, Bing? Ya? Okey. Mula. Nyam, nyam. Nyam, nyam. Terima kasih, Bing. Sekarang masa untuk kopi yang sedap tu. Cakap terima kasih pada Flop untuk kopi yang sedap tu. Terima kasih, Flop. Hai, saya tu pakai Crispos atas lantai. Ups, jadi saya bantu Flop bersihkannya. Dan Vuvu makan semuanya. Nyam, nyam. Tapi Vuvu telah kereta saya. Dan saya tak dapatnya semula. Flop keluarkan kereta saya dari perut Vuvu. Dan saya tak boleh keluarkan kerana ada elektrik. Tak mengapa jika awak cemerkap. Tapi awak perlu hati-hati apa yang awak bersihkan. Agak cemerkap adalah gaya Bing. Dan kami bersihkannya. Kuek, kuek, kuek. Ite. Kuek, kuek, kuek. Oh, tengok. Ite. Itu bukan ite. Itu burung merpati. Kenapa ia tak terbang, Flop? Sebab arca itu berdiri betul-betul tegak dan tenang. Berdiri tenang. Oh, berdiri tenang. Beri itik makan. Yeay! Itik. Kuek, kuek, kuek. Itik. Kuek, kuek, kuek. Oh, mana semua itik? Saya tahu, Bing. Beri mereka makan. Beri sikit saja untuk mereka, Bing. Bing, tengok. Ada satu. Mana?
Sana. Oh. Mana? Saya tak nampak. Itik. Itik. Mana ia hilang? Berdiri tenang. Oh, berdiri tenang. Bing. Oh, Berdiri tenang. berdiri tenang. Aha! Itik! Oh, Bing. Flop. Kenapa itik tu tak datang pada saya? Sebab awak terlalu bising, Bing. Oh. Ia takut bila awak bunyi. Blablabla. Bunyi bising agak menakutkan jika kamu adalah itik seperti saya. Kuak, 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 kuak. Okey, apa kata cuba lagi. Dan kali ini kamu perlu tenang. Dan berdiri tenang. Berdiri tenang. Dan Betul. Wah, tengok Sula. Sula dapat semua itik. Cuba beri makanan. Beri hanya sedikit saja. Itu sudah cukup. Makanya, ini ada lagi. Awak boleh makan. Nyam, nyam. Dia sangat suka. Oh, saya perlu beri makanan lagi. Iya, beri sedikit lagi. Dan kali ini ingat, berdiri tenang. Dan aduhai. Hei, tak adil. Ingat, Bing, pastikan berdiri tenang dan Okey, saya akan beri mereka sekali lagi. Oh, jangan beri banyak sangat. Dat. Oh, itu mungkin terlalu banyak. Tapi mereka suka. Tengok, Flop. Semua pun suka. Hey. Itu saja, Bing. Kamu habiskan semuanya. Oh. Sula masih ada lagi. Sula, boleh beri sikit awak punya? Tengok, saya dapat itik besar. Bing, itu bukan itik. Itu angsa. Ia makan semuanya, Flop. Betul. Angsa itu ingat semua makanan itu untuk dia. Angsa tamak. Pergi sana. Flop! Bab-di-bab-di-bab-di-bab. Bab-pa-pa-pa-ba-ba. Bab-pi-bab-pi-bab-pi-di-bab. Bab-bab-pi-bab-bab. Sudah hilang. Saya tak suka angsa besar tu. Ia bising dan angkut dan Betul. Dan ia takutkan semua itik. Kesemuanya? Berdiri tenang. Mari sini, itik. Cuba datang dekat lagi. Berdiri tenang. Rasa geli. Baguslah, Pink Bunny. Selamat tinggal, itik. Hai, kami beri itik makan. Sula dapat semua itik. Jadi Flop cakap, saya perlu berdiri tenang dan perlu senyap. Shh. Baru itik datang pada saya. Kemudian angsa besar datang dan ia bunyi dan itu menakutkan. Jadi Flop pun
Dan angsa itu pun terbang lari. Jika awak berdiam diri dan berdiri tenang, itik-itik akan datang. Kuak, 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 kuak. Beri itik makan adalah gaya Bing. Dan rasa geli. Oh. Oh, maaf, Flop. Kami bantu awak siram tanaman. Baiklah. Ini dia, air yang segar. Oh, apa tu? Itu cuma daun. Tak, tengok. Hello. Dalam tu gelaplah. Dan basah dan berlendir. Tengok, Flop. Ada katak. Oh, hello, katak. Hello, katak. Bedaing, 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 bedaing. Oh, kalau saya seekor katak, Doing, doing. itu akan takutkan saya. Kamu tak nak takutkannya, kan? Jangan takut si katak. Janganlah lari. Cepatlah, katak. Lompat. Oh, ia sangat berlendir. Tengoklah mata besarnya. Kita boleh nak tak? Mana? Kita binakan rumah. Ya, rumah katak. Oh, ini boleh jadi rumah katak. Hati-hati, Bing. Nah, katak. Kenapa ia tak nak masuk, Flop? Berinya sedikit masa. Mungkin ia tak suka rumah balik itu, Bing. Ha! Ia suka. Oh, hati-hati. Tengok, Flop. Ia dalam rumah. Ia katak saya. Saya pun jumpanya. Boleh saya simpannya, Flop? Terpulang pada katak itu. Kalau ia suka, ia tak keluar dari situ. Tapi ini baldi. Kita perlu buatnya selesa. Ya, selesa untuk katak. Awak rasa apa ia perlukan? Makanan. Ya, ayah berinya makanan. Tunggu di situ ya. Keju. Katak tak makan keju, Bing. Oh, mungkin ia suka anggur. Nah, katak. Anggur. Hey, itu anggur saya. Oh, boleh tak katak ni makan anggur awak, Sula? Baiklah. Tapi boleh makan 2 saja. Saya nak berinya salad. Katak ni tak makan pun. Ia perlukan air. Susu. Anggur, daun salad dan susu. Awak rasa ia suka tak? Saya tak tahu. Mungkin ia perlukan tidur. Ia perlukan katil. Bing, ia tak boleh tidur dalam cawan. Pasti boleh. Masuklah. Selesa dalam ni. Mungkin ia sejuk. Jangan risau, katak. Kami akan carikan sesuatu yang selesa. Yang ni hangat. Ya, okey. Ini dia, katak. Kami bawakan selimut. Bing! Mana ia pergi? Katak! Ia hilang. Katak, mana awak? Katak! Katak! Pulanglah! Oh, tidak. Kenapa, Bing? Kami tak jumpa si katak. Oh. Ia tak suka rumah baldinya. Tapi kami berinya semua benda. Apa Ya. yang kamu beri? Anggur, sedikit salad dan kami berinya susu. Anggur dan salad dan susu Ya. untuk katak. Dan katil dan selimut. Katil dan selimut untuk katak. Kami buatkan rumah katak yang cantik, Flop. Memang rumah yang cantik. Tapi adakah sesuai untuk seekor katak? Ia lebih selesa dari paipnya. Ya, ia keluar dari paip yang berlendir, Flop. Oh, boleh kamu tunjukkan?
katak. Dengan 2 angku. Dalam sana gelap. Dan basah. Dan berlendik. Mungkin itu yang ia suka. Gelap, basah dan berlendir. Ya, ia kan katak. Dan itu rumahnya. Itu rumahnya. Betul. Ia akan kekal, Flop. Mungkin, Bing. Asalkan ia gelap dan basah dan berlendir. Okey, si katak. Saya tak sukakannya. Mestilah, Sula. Kamu bukannya katak. Sula seekor katak. Ribbit, ribbit. Sula. Bing. Ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit. 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 Hai, saya dan Sula jumpa katak. Dan kami buatkan rumah yang selesa. Dan beri makanan. Tapi si katak tak suka. Itu menyedihkan. Si katak dah ada rumah sendiri. Rumahnya gelap dan basah dan berlendir. Kemudian ia hilang. Dan ia lompat mencari rumahnya sendiri. Di rumah saya ada katil dan selimut. Tapi sebab saya bukan seekor katak dan ia suka benda berlainan. Mencari katak adalah gaya Bing. Boing, boing, boing.